Pendakwah bebas, PU Riz meluahkan rasa kecewa apabila masih ada pihak tertentu yang terus menyindir serta mengungkit semula isu lawatan ke Nilai 3 Negeri Sembilan ketika Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat pada 2021. Suami kepada selebriti dan usahawan Nilofa mengakui bahawa kenangan itu masih meninggalkan kesan mendalam walaupun keputusan mahkamah sudah pun dibuat. Guys, sebelum kita teruskan, jom subscribe drama tu. Dalam hantaran di Instagram bertajuk PU Riz dan Karpet, nilai satu celaan yang tiada penghabisan. Pendakwah berusia 30 tahun ini meluahkan bahawa dia sudah penat menghadapi sindiran berterusan daripada netizen. Amati baik-baik apa yang ingin saya tuliskan ini kerana emosi saya benar-benar penat. Saya rasa ini masa untuk mulut-mulut yang tiada hemat dan hormat pada agama diberi peringatan, katanya. Haris Ismail, nama sebenar PU Riz, menggambarkan pengalaman tersebut sebagai detik pahit yang sukar dilupakan. Tidak mengabaikan apa yang terjadi di nilai dan penceritaannya, peristiwa itu menjadi sebahagian daripada sejarah hidup saya. Buat kali pertama, saya menempuh satu peristiwa durjana yang perit ditelan. Walaupun akhirnya mahkamah sudah membuat keputusan, kesannya pada hidup saya amat menakutkan, ujarnya. Riz juga menjelaskan bahawa kesan daripada peristiwa itu bukan sahaja dirasai dirinya tetapi turut memberi impak kepada cahaya mata sulungnya, Muhammad Bilal, yang ketika itu masih dalam kandungan Nilofa. Percayalah, tiada satu pun sisi diri saya yang menginginkan hal ini berlaku. Apatah lagi ketika isteri sedang sarat mengandung, saya pula tiada pengalaman, bakal menjadi bapa. Meronta-ronta dalam dada memikirkan keadaan Bilal dalam kandungan ketika itu. Kadang-kadang hadir suara kecil berbisik dalam fikiran, kau bukan seorang bapa yang baik. Setiap kali mengenangkan peristiwa itu, saya akan memeluk Bilal dan berbisik, maafkan Abah Bilal, luahnya. Selain itu, Riz meluahkan kekecewaan apabila isu itu turut dijadikan bahan jenaka termasuk oleh pelawak di pentas umum. Belum lagi saya cerita tentang pelawak yang kontang idea mengotak-katikkan maruah saya di hadapan ribuan rakyat. Tambahan pula yang mempelawa itu sahabat baik dalam program pencetus ummah suatu ketika dahulu. Dengan sangkaan baik dan persahabatan yang saya kira suci, dirobek begitu sahaja demi mengejar rating, katanya dengan nada penuh kesal. Menutup perkongsiannya, Riz mengakui bahawa jika diberi peluang, dia ingin melupakan sepenuhnya babak nilai 3 dalam hidupnya.